Okay, lepas tu C. Okay. C ni yang selalu student tak ingat nak buat. Okay, dia kata, bukan tak ingat, tak reti nak buat. Okay, dia kata, diberi N 9, 3, P 5. Cari nilai P jika N tiada matrik songsang. Kalau dia kata, info kat sini, tiada matriks songsang, maksudnya ialah AD tolak BC sama dengan kosong. Okay, ni info yang awak kena tahulah. Kalau dia kata dia tak ada matriks songsang, maksudnya AD tolak BC sama dengan kosong. Okay, so kita ada N sama dengan 9, 3, P, 5. So kita ada A, B, C, D. Okay, so AD ialah 9 darab dengan 5 tolak dengan B ialah 3 darab dengan P sama dengan kosong. So 9 darab 5 dapat 54 tolak 3P. 9 darab 5. 45. Haha. 45. Okay, 45 negatif 3P sama dengan negatif 45. P sama dengan negatif 45 per dengan negatif 3. P sama dengan 45 bahagi 3 dapat 15. Okay, so memang kalau dia kata A tiada matriks songsang, memang dia akan info dia ialah AD tolak BC sama dengan kosong. Dia selalu keluar juga ni soalan ni. 2 markah je. Okay, kalau awak samakan dengan kosong 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. 2 markah.